朝guru besar edukasi Inghua. Di sekolah ini menjadi guru besar sejak 2024, jadi sampai sekarang dah 2 tahun. Terus pada soalan pertama, sebagai guru besar, saya cikgu bagaimana pihak sekolah memastikan pelaksanaan KJSM ini berjalan lancar di darjah, dan apakah kaedah pemantauan yang digunakan untuk menilai pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran ini? Untuk PDP, PDP kami akan melaksanakan 3 kali setahun untuk menilai guru menggunakan instrumen standard 4. Dalam standard 4 tu ada menilai guru secara merancang PDP, melaksanakan PDP dan penilaian dan sebagainya. Itu instrumen yang kami guna sekarang. 3 kali setahun sudah ada buat perancangan dalam takwim, boleh rujuk takwim. Yang pertama kali adalah penilaian diri. Cikgu akan menilai kesanan PDP mereka secara kendiri. Guru sendiri akan menilai sendiri. Kali kedua, ketiga biasanya kami akan letak pada pertengahan tahun dan hujung tahun. Yang ini lebih akan masuk kelas untuk lihat cikgu mengajar. Dan menggunakan yang standard 4 untuk menilai. Selain ini, biasanya guru besar akan pergi walk around, tengok guru besar, cikgu yang mengajar, memantau secara walk around. Itu panggil WIS lah, walk around the school. Soalan kedua, sejak pemansuhan PSA, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam memastikan penghasilan dan bagaimana tahap pemaksaan itu dapat dipastikan? Selepas pemansuhan UPSR tu maksudnya tak ada peperiksaan secara formal. Yang paling ketara, yang cabaran paling ketara tu murid, sikap murid yang mereka tak ada tak ambil serius tentang penilaian. Kerana sekarang tu PBS, pentafsiran bilik darjah. Jadi cikgu akan menilai murid berdasarkan mereka selepas cikgu ajar, cikgu akan terus menilai apa kefahaman murid untuk tentang menguasai kemahiran. Dan sekarang sudah tak ada pentafsiran secara formal. Jadi murid itu nampak ketara, mereka mungkin dah habis cikgu ajar topik ini, cikgu dah menilai, mereka kan macam lupakan benda itu, lupakan apa yang benda yang mereka sudah belajar. Dan jika kami tanya balik, mereka sudah lupa. Jadi benda itu pengajaran itu memang pada hal kejadian. Biasanya pada masa itu saja. Jika tak tanya balik dan hujung tahun, cikgu nak tanya balik, mereka sudah lupa. Itulah kejadian yang ketara, mereka tak ada persaingan atau tak ada inisiatif untuk mengukuhkan benda yang mereka belajar. Bagaimana pihak sekolah menyelaraskan kerjasama antara UPS, PIBG dan PIBKS untuk menempuh pembangunan dan kebajikan di sekolah? Di sekolah Cina memang kita unik dengan adanya lembaga. Biasanya lembaga sekolah, penguasaan sekolah, mereka akan
bertanggungjawab tentang prasarana fasiliti di sekolah, bangunan, macam tempat benda-benda yang misalnya bangunan lah, bangunan dengan alat-alat. Okey. DIBG akan bertanggungjawab tentang aktiviti yang berkaitan dengan murid. DIBG itu ibu bapa. Okey. Jadi DIBG tu kita ada ada hubungan dengan pihak komuniti, ada dengan pihak swasta yang boleh bagi sumbangan atau pertolongan kepada sekolah. Jadi untuk biasanya kami akan menjalin hubungan yang baik lah dengan komuniti. Macam contohnya kami ada sambutan perayaan Pesta Tanglong, kami akan buat di sekolah. Okay, komuniti akan pinjam tempat sekolah, dewan sekolah untuk melanjutkan aktiviti. Pesta Tanglong lah biasa di sekolah kita ni, kami ni Pesta Tanglong setiap tahun mesti ada. Mereka akan guna dewan sekolah dan jemput penduduk kampung untuk datang. Jadi kami jika ada apa-apa masalah berkaitan dengan bangunan sekolah, prasarana sekolah, kami akan hubungi lembaga KBS, lembaga akan bantu. Sejauh ini kan tahap sebelum 2020 dan aktiviti sekolah, dan apakah insiden yang diambil untuk merapatkan jurang komunikasi antara sekolah dengan komuniti setempat? Jika untuk ibu bapa, kami ada 2 kali setahun hari perjumpaan ibu bapa. Kami akan jemput ibu bapa untuk datang sekolah, jumpa dengan guru untuk bincang perkembangan pembelajaran murid. Dua kali setahun, pertengahan tahun dengan hujung tahun. Biasanya kami selepas membuat pentafsiran, kami akan jemput parents untuk datang. Jadi, selain itu kami dengan kerjasama PIBG pun akan mengadakan aktiviti keibubapaan. Contohnya tahun lepas kami ada satu aktiviti dengan ibu bapa, anak dengan ibu bapa untuk sama-sama lukis mural di dinding depan tandas. Itu semua hasil daripada murid dengan ibu bapa tahun lepas. Dan tahun ini kami ada perancangan pada hujung tahun nak lukis mural prasekolah, dinding depan prasekolah masih kosong yang baru lagi kami akan buat pada hujung tahun. Ini aktiviti dengan ibu bapa. Jadi sama juga lah, dan pelibatan pelibatan ibu bapa juga. Berdasarkan kontribusi sekolah bulan ini, apakah perubahan paling utama yang telah dilaksanakan dan kita sebagai pengajar di sekolah? TS 25 yang paling ketara ialah cara teknik ajar, cara PPC. Dulu memang cikgu ajar, murid dengar sahaja. Lepas TS 25 berubah jadi perpustakaan murid. Cikgu ajar memastikan murid faham dan ada banyak aktiviti lah untuk dalam kelas tu supaya murid dapat belajar melalui aktiviti. Kalau saya dapat katakan dia kan perubahan ketara. Perubahan ketara. Biasa ini TS 25 mula 2020. Jadi pada awal memang masih tak ada perubahan ketara lah. Selepas kita buat
banyak bengkel, buat banyak peringatan, buat banyak projek, baru pelan-pelan cikgu jadi berubah cara mungkin belajar. Lebih kurang mungkin ambil 2-3 tahun baru dapat perubahan yang lebih ketara. Jadi sebelum itu belajar macam lebih kepada Contoh contoh. cikgu ajar murid kena buat bagi kerja buat kerja. Tapi macam sebelum ini ada tak guru yang dia cara pengajaran itu jadi macam lebih kepada ada jenis-jenis SDM walaupun SDM itu belum lagi. Adalah jika cikgu-cikgu yang lebih muda mereka gemar guna ICT, masa dalam maktab pun cikgu-cikgu sudah mula terdedah dengan cara fun learning, cara group work. Jadi sebelum macam ni ada guru cuba SDM itu dia pun lagi dengan Masa cikgu yang lebih tua pun lebih senior, nampak apa cikgu muda yang buat tu, nampak perbezaan, nampak perubahan, baru mereka ada perubahan. Untuk merupakan jasa digital yang baru, bagaimana sekolah mengintegrasikan teknologi dalam pelajaran dan apakah langkah yang diambil bagi bantu guru-guru memperoleh dan aspek safety. Okay. Ini yang jika lebih ketara semasa MCO lah. Semasa MCO cikgu dipaksa, tak mahir pun paksa nak guna internet online, guna internet untuk mengajar. Masa tu lah cikgu yang jika kurang mahir ICT pun terpaksa belajar. Lepas MCO ada dasar pendidikan kan, dasar pendigitalan. Okay. Jadi sekolah kami pun sediakan prasarana untuk ada smart TV, galakkan guru guna Google Classroom untuk bagi kerja, dan benar-benar semua yang fasiliti semua sudah bersedia. Cikgu pun nampak apa kebaikan menggunakan digital dalam mengajar. Okay. Dan untuk tahun ini kami pun ada galakkan cikgu mengambil persijilan itu G-Sheet, Google Classroom, educator, Gemini dengan GCE, Google Certificate Educator. Cikgu melalui itu belajar bagaimana Google guna gadget, guna digital dalam PDBC. Bagaimana pihak sekolah menangani isu korban? Jika kurang guru option, tak ada masalah besar lah di sekolah kami. Option yang mata pelajaran utama tu semua ikut option, hanya yang subjek yang elektif kita ada option. Tapi di sekolah rendah tak ada bukan option pun cikgu ajar. Cikgu pun ajar, cikgu pun belajar sendiri. Bukan option datang sendiri, tapi pun boleh terang lah. Jadi jika infrastruktur biasanya tak ada masalah, kerana ada lembaga akan pun perrosakan lembaga akan sertakan.
Kembali universiti dan JC cara mewajarkan infrastruktur ataupun keputusan lebih cepat ataupun lebih Jika berbandingan dengan sekolah kerajaan memang kita yang lebih cepat. Tapi sumber kewangan tu lembaga biasanya lembaga akan cari sendiri, biasanya melalui pengendalian dana, mohon daripada ahli parlimen ke. di proses tu apa juga. Di kami dalam Parlimen Tambun, dalam Perdana Menteri, mohon okeylah, bukan rumit sangat dan tak tidak, biasanya dapat peruntukan. Terima kasih Cikgu atas pembualannya dan beberapa jawapan untuk soalan yang saya tadi. Itu sahaja terima kasih. Okey, saya Boleh si Jadi gambar cikgu.